umpan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Selamat pagi. Hari ni aku turun lagi geng. Banyak ya. Tengah naik pasang tapi dia tak tinggi. Jadi hari ni aku main pakai ini geng. Target BBGT ataupun kerapu kah, apa-apa lah ikan yang makan geng. Okey. Semoga ada strike manis-manis aku hari ni geng. Okay. Setup aku hari ni geng, aku main UL. Okay, reel Ruby Ultra Power size 1000, joran Storm Discovery 2 hingga 6 lb. Okay, umpan aku guna hari ni ni. Okay, try geng. Discuss of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada sambaran geng. Allah. Ada ikan main depan tu geng. Oh, ni kodak ke apa? Kodak ke apa, kita try. Kadang-kadang kerapu ni. Tapi kalau ayak pasang ni payah sikit nak nampak ni. Kalau ayak tu turut nampak kadang-kadang dia naik di atas boiling dia tu. Senang kita nak casting. Mana nampak boiling tu. Umpan. Long ni. Apa ni? Syukur alhamdulillah geng. Strike kerapu pertama geng. Lama dah aku tak kena kerapu. Kita main kerapu pula hari ni geng. Aduh. Main umpan-umpan atas, tak ada kena makan geng.
Kerapu selipar pun kerapu selipar lagi. Umpan aku ni punya besar. Dia pergi makan. Bismillah. Selipar lagi ni. Syukur King. Kerapu manis King. Allahu Akbar. Kerapu manis King. Tengok umpan aku besar pun. Makan ya. Ya. Dua ekor lagi. Aku dah ambil. Ayam pasang ni. Kalau dia surut lagi mungkin lagi syok. Kerapu manis di mana sudah engkau makan umpanku. Allah, ay, alamak. Macam mana boleh sangkut? Apa slow sangat. Kau pernah ikan makan ni. Alah, ada sangkut kira tu. Ini dia umpan aku tu. RM12.90 dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaket aku guna. Pada yang apa baru nak belajar casting macam aku ni, bolehlah guna ni. Senang ni. Ni pun aku dah masuk sedia dah. Dia ada snap macam ni. Mana dah? Tu. Dia ada snap tu. Lepas tu kita buh di lubang. Buh di lubang, lepas tu masuk gitu. Lepas tu tinggal kita bubuh SP kita ni. SP ni. Ni aku beli
Nak main apa, siakap merah geng. Siakap merah, selungsung geng. Siakap putih. Tapi belum musim dia. Saja main-main je lagi. Sebab jaket aku yang 3 gram pun dah habis dah. Gerak-gerak aku punya apa tu, tali ni. Kerapu dia hidup-hidup ni. Dia main je. Aku takut ada ketam ni kadang-kadang ni. Lepas tu cangkuk sampai bawah macam tu. Dah masuk dah. Kita bawa macam ni. Kita sukat macam tu dah. Okey. Tapuk dia sikit. Berapa kemah aku ni. So aku pun jangan pakai ni. Lupa-lupa dah. Ayak makin nak pasang. Tapi dia pasang nanti dia surut balik. Tu aku main yang ayak tak pasang tinggi je. Jadi sesuai lah siapa nak main casting. Lagi satu tak bombak. Biasa sebelum ni kalau tengok video aku, asal aku datang musim ombak, hari ni baru ada teduh sikit ni. Hai, mana kerapu-kerapu tu. Dia tak mudah sangkut, jadi senang kita umpan dia. Sebab jig head dia macam tu, dia tetap tertutup apa atau kail lagi. Kita karau pelan-pelan. Kalau yang bagi baru nak mula casting, ngam sudah. Tak mudah sangkut. Kalau aku selalu guna yang jig head biasa tu je geng, yang dia keluar. Aku on kamera, kerapu tu tak makan. Aku off dah berapa kali aku kas di sini depan ni, dah tak nak makan dah. Kita try pindah spot lagi ni. Nanti baru datang balik situ. Jenuh. Ikan tak ramah. Jadi kenalah kita tukar spot. Aduh, tak ada batu yang rata. Di depan sana.
Oh, dalam ni apa ni? Alamak. Aku strike lagi tadi, geng. Off kamera, geng. Ni dia. Kerapu slipper, geng. Oh, geng, tadi bukan aku sangkut sana, geng. Ni strike. Kita off kamera. Ada juga strike di situ. Oh, jauh juga. Ramai. Kecil-kecil ni. Bekok lagi. Geng, sayang kalau aku ada umpan dari sana, saya silap ada pari je. Tapi apa boleh buat, geng? Rezeki aku. Rezeki hari ni kerapu-kerapu baby GT. Alhamdulillah. Kita bersyukur apa yang ada, geng. Janji ada strike. Ada juga boleh buat lauk. Kerapu apa? Tekanlah betul-betul, geng. Kau tekan pun main-main je. Kita kerapu todak tu, geng. Kalau tak ada todak tu, baby GT tu mesti banyak je. Dia dah ada, payah lari dah baby GT. Tapi kacau. Alah, sorry, geng. Sampai di rumah dah. Bateri GoPro aku buat hal, geng. Bukan buat hal, dia habis. Aku tak perasan pun tadi. Rakam-rakam je terus. Sampai tak perasan bateri tu dah nak habis. Okey, geng, hasil. Ni dia. Okay, aku buka dulu, geng. Syukur. Kejap. Kejap, geng. Okey, ni hasil aku, geng. Syukur, alhamdulillah, geng. Saiz-saiz ni. Tu berapa jari ni. Kerapu slipper, geng. Tu ni saiz
dalam tak tahu berapa jari ni, 3-4 jari lah. Boleh tahan saiz. Ada baby GT sekok ni. Okey lah geng, itu je yang aku nak sambung video aku tadi. Ni aku rakam guna handphone je geng, baru je sampai. Okey lah geng, terapu tu pun masih hidup lagi. Tengok dia punya nafas. Mana lagi? Ni lagi. Ini dah macam nak mati dah. Ini baby GT dah mati dah. Okey lagi. Pada yang dah tengok video daripada aku, terima kasih aku ucapkan. Okeylah. Assalamualaikum. Bye.